Payah apa ni? Ustaz, panas ni. Ustaz tak panas ke? Meh, ni panas dunia. Udah tak tahan. Amir ingat kita ni Amerika ke, meh? Ni Malaysia, meh. Saya sekarang ni Ustaz tengah fikir tau. Macam mana nak beli air ni tengah panas-panas ni. Duit berapa je ada saya ni? Saya pun sama macam Amir lah. Dahaga juga ni. Tapi, meh, saya simpan sikit sebab nak infak ke masjid. Wih, kuat iman. Rezeki ni Allah bagi ikut timing dia. Kalau macam tu Ustaz. Sekarang lah timing dia kot. Saya nak QR ni. Ya, boleh. Tapi bukan di sini. Saya nak bawa Amir ke satu tempat. Jom. Masjid Al-Ihsan, Mukim Kampung Belanga, Kuala Krai, Kelantan. Tuan perempuan, kita berinfak. Sebab Masjid Al-Ihsan di Mukim Kampung Belanga sedang dalam proses untuk pembinaan bangunan tambahan yang memerlukan dana sejumlah RM3.309 juta. Sebab itulah kita nak ajak semua yang lain, jom kita terus menyumbang. Bagi anda yang menginfak nak menyumbang, terus ke akaun tabung pembinaan bangunan Masjid Al-Ihsan di Mukim Kampung Belanga melalui akaun yang tertera dan juga QR code yang boleh anda imbas dengan segera. Bukan hanya sekadar membina, insya-Allah ikhlas membina, dalam masa yang sama kita juga memberi.